Kali ni kita nak bercakap pasal filem La Tahzan. Okey, filem ni merupakan filem arahan Hanung Bramantyo. Antara pengarah yang bagi aku sekarang ni terkenal dengan adegan-adegan sensual dia. Okey, tak silap aku, ini ialah filem keberapa, ketiga keempat yang menampilkan tema curang, yang bagi aku adalah satu tema yang repetitif ya sekarang. Mungkin hang boleh buat satu, boleh buat dua, boleh buat tiga, orang boleh tonton lagi. Tapi bila hang dah pergi ke satu fasa yang beyond something yang tak pernah dibuat orang, dan gabungan mixture yang pelik, hang akan rasa this is the end of this curang era lah. Kita akan bercakap pasal filem La Tahzan, tapi sebelum tu kita intro. Okey, La Tahzan merupakan sebuah filem bertema curang. Kali ni watak yang sama juga. Okey, still curang, cuma kali ni curang dengan pembantu rumah. Okey, benda yang bagi aku kurang menarik pasal filem ni ialah filem ni dah mula ke laut. Okey, apa benda yang masuk aku ke laut ni? Filem La Tahzan ni adalah satu-satunya filem curang yang hide elemen horror daripada penonton. Kalau kita tengok dia punya promotion so on, filem ni macam nak tunjuk kata kononnya macam Ipa Adalah Maut lah, macam Norma Bentuk versus Menantu, yang mana kosong. Tapi once hang sit down and watch this movie, hang akan rasa yang movie ni sebenarnya adalah movie typical horror yang dibelah 3 chapter. Okay, filem ni duration dia dalam 2 jam lebih. First chapter ada adegan-adegan curang yang bagi aku agak daring, which is bagi aku questionable lah. Kenapa hang perlu buat adegan itu? Adakah filem ni just nak portray sensual scenes? Aku tak faham benda tu. Okey lah, kalau kata sensual scenes itu perlu, I mean, why on earth hang perlu buat tema ini juga dan lapikkan dia dengan tema-tema Islamic? So it's kind of weird lah. Kalau hang nak buat tema yang macam ni, ada adegan-adegan ni macam ni, at least separate it from religion lah. So benda tu macam tak bagus. But bila sampai ke chapter 2, bila pendedahan siapa yang curang and so on, dia dah masukkan tema ilmu hitam and so on, aku rasa benda tu dah jadi macam ini aku dah pernah tengok dah ni. Yang curang, santau laki, so laki follow apa saja. Aku dah macam, apa benda ni? Tiba-tiba masuk pergi ke apa ni, elemen-elemen ilmu hitam lah, apa benda tu macam pelik tau, pelik. So aku boleh kata gabungan antara ilmu hitam yang kat ujung tu memang merosakkan the whole movie. Filem ni akan jadi lebih bagus kalau hang letak elemen drama. Tapi aku tahu dia orang cuba untuk cari something yang rare, sebab elemen-elemen curang ni dia sebenarnya berpegang kepada satu story je pun, which is the apa ni, man salah ataupun perempuan salah. Itu macam sebenarnya. Tapi dalam filem ni La Tahzan ni dia go beyond that. Dia pergi masuk ke ilmu hitam. Lepas tu macam mana dia nak cuba huraikan, rungkaikan ilmu hitam yang terkena dekat suami dia and so on. Lepas dia macam weird lah movie ni. Aku boleh kata movie ni pelik lah, pelik-pelik. Dia dah macam, ya, hang nak promo filem ni sebagai sebuah filem yang menasihati ke? Atau hang nak mempromo filem ni sebagai sebuah filem yang horror ke? I mean that if you do it 100% horror macam Sihir Pelakor and so on, aku rasa still acceptable. Tapi bila filem ni dia dah blend 3 in 1, dah macam Nescafe 3 in 1 tu, aku rasa movie ni macam pelik lah, pelik. Dan aku tak nampak yang filem ni punya arahan boleh bergabung dengan elok. Theme religion, theme yang sensual, lepas tu theme horror, all three blend in dalam satu filem. Dia nampak macam pelik guys. Tapi iyalah, it's up to you. Tapi bagi aku message tu ada lah. Jangan curang, kita kena terima atau tidak suami kita. Kalau kita tahu suami kita ni curang disebabkan oleh perbuatan sihir and so on. Tapi still benda tu macam tak begitu masuk disebabkan oleh tumpuan filem ni yang first half dia merujuk kepada adegan-adegan sensual yang bagi aku is kind of heavy enough untuk menenggelamkan apa yang sebenarnya nak diisikan dalam filem ni untuk tetapan penonton.
So it's kind of weird. Dan bagi aku La Tarzan antara movie yang bagi aku agak teruk sikit. Aku prefer Norma, aku prefer Ipa Dalam Maut. Dua movie ni lebih bagus, lebih telus untuk paparkan cerita curang itu dalam perspektif yang lebih luas, bukan hanya sekadar untuk memberi bumbu-bumbu entertainment kepada penonton, which is bagi aku movie ni dah memang dia dah pergi mengata-kata. Dan aku rasa this is supposed to be the last filem curang. Kalau nak buat curang horror lepas ni, make sure filem ni horror betul-betul. Kalau nak buat filem ni pasal curang yang drama, sentimental apa semua, make sure sentimental betul-betul. This is not the film yang bagi aku rasa bagus. Dan aku bagi filem ni hanyalah 2.5 bintang. Dan aku rasa itu sahajalah review ringkas aku. Apa boleh layan movie La Tarzan ni dekat Netflix. Tapi itu saja. Okay, Assalamualaikum.